Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati. Kita duduk comong atas katil ke atas tikar tidur tu, ya Allah itu aku jauh petang pagi ni aku dalam keadaan nikmat, dalam keadaan afiat. Afiat ni orang Melayu panggil sihat afiat, betul tak? Kata setengah sihat dengan afiat ni betul tak? Kata setengah sihat ni sihat tubuh, afiat ni hak dalam hati kita betul dengan Tuhan. Ya Allah, jauh petang malam aku sembahyang Maghrib, sembahyang Isya, pagi ni pula aku pergi sembahyang nak pergi kumum pula pergi sembahyang subuh. Ini orang panggil afiat, tanda kita ni benar-benar tauhid dari tibasa dengan Tuhan. Wasitrin, 3 kali kita bilang sitrin makna perlindungan. Perlindungan sama ada perlindungan zahir tubuh kita ni, tak kudi, tak baruh, tak ada berapa. Ada perlindungan yang Tuhan beri pada kita ni. Kalau kita dengar seorang doktor cakap lah, maka darah kita tak tubik satu kali tidak. Darah ada dalam, tapi disekat oleh orang. Hak mana pecah pula tak tubik ikut lebaran. Setengah orang tubik darah ikut lebaran. Aku nyadar. Setengah orang pecah orang, melecor tubik darah sampai ke dalam tubuh menyebabkan naik skop naik batu. Aku nyadar. Setengah orang tu minum air, minum ke atas tubik ke bawah. Makan nasi ke atas tubik ke bawah. Orang panggil berok curah dan berapa semua sekali. Aku nyadar. Lalu banyak nikmat yang kamu lindungi aku atas dunia. Aku nak pujimu. Itu mana kata dia? Wasitrin. Lepas tu bila kita mengaku kita dapat nikmat lagi, afiat lagi, perlindungan lagi, fa'atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alayya fid dunya wal akhirah. Oleh itu tulus penuhkan nikmatmu hak beridah tu, afiat hakmu hak beridah tu, perlindunganmu hak beridah tu, jok dunia pakai akhirat. Dulu atas tikar tidur tersebut lalu akhirat.